Mari, memang mati aku nak kau ni gang. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam betul lagi ada dengan aku, Ai Hoshot ataupun ada tukang bau Ai Power Sport. Ini adalah channel kita, Tuition Willy. Kali ni kita nak buat apa? Kita adalah nak buat episod demi menyelamatkan korang sebelum korang terus buat episod 3. Sebab ramai lagi yang kat belakang tak lepas-lepas episod 2.7 tu. Geram betul aku tunjuk kau. Cara tu kalau betul aku cerita, mesti jadi je lah. Ini baru berapa hari aja dia buat 2.7 tu. Kau tengok hasil dia. Mari, belum buatnya ketiga, kau mesti mahir yang 2.7. Adau. Mari. Tau, ini kau tunjukkan kehandalan kau kat dia orang tau. Kau jangan buat tak jadi, nanti malu kita tau. Okey. Kalau jadi. Kita dah training lah. Kau jangan jatuh, malu. Ramai tengok ni berapa ribu orang. Okey, mesti okey. Sekarang apa Adau akan buat ni? Adau akan buat Willy beruang ataupun Willy zombie, Willy seret, Willy hantu. Apa benda Willy lah yang janji seret kaki. Supaya apa? Dia faham berapa tegak motor, bila nak kena tutup throttle, bila nak kena tekan brake, nanti dia tahu So kita bagi dia tengok. Lepas tu dia dah pandai bertenang. Itu yang kita paling mahal sekali tu. Bertenang. Tapi yang paling penting, Nah, glove, jaket, protector, seluar panjang, kasut. Jatuh, selamat sikit. dah cakap orang akan main lagi lah. Helmet pakai mesh hari ni. Helmet aku cakap kau. Jadi helmet selamatkan dulu lah. Sebab kita main slow-slow je. Baik, buang aja helmet kau ni. Pakai helmet betul-betul sikit. Penuh tutup kepala, besok tukar helmet. Okey dah, tunjuk kehandalan kau dah. Go! Wah! Anda lah boleh buat ni dah Wah, dah boleh U-turn dah. Ni tak sengaja boleh U-turn ni. Tak sengaja boleh U-turn. Dia bukan dia boleh U-turn, dia tak sengaja boleh U-turn, tapi dia boleh kontrol. Itu bermakna dia tenang, dia relax aja. Dia ikut aja motor tu bawa dia pergi mana. Itu tak boleh. Kita sekarang yang pastinya kita nak bawa motor, jangan motor bawa kita. Bermakna motor tu sentiasa dalam kawalan kita, bukan motor yang kawal kau. Okey? Try lagi dah. Betul. Baik. Apa lagi tadi kita cakap tu? Tenang, okey? Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu aku. Okey dah, sekarang aku nak order kau tegak perlahan. Okay. Buat, cepat. Tadi laju ke? Tadi laju, nak Okay. tegak perlahan supaya kau boleh Baik. jauh. Baik. Oi, tinggi ke? Tinggi now, empat. Kena tenang. Go, tegak lagi. Lagi. Melongkangkan dirinya. Tenang tu dah ada, tak tahu dah ujung-ujung ni dia penat agaknya. Dah ke kiri ke kanan, dah pergi ke mana? Lembah Jahanam, lembah tak Jahanam, semua dia pergi. Ni kau faham ke? Tak, kau buat nak bawa macam negro tu. Kiri kanan. Sekarang kau buat macam Melayu punya tegak ni. Tegak Macam Melayu. Sebab apa Melayu kena tegak? Sebab Melayu ni ada pegangan. Kita ni beragama Islam tau. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak. Jangan kau nak geram aku. 1, 2, go. Relax. Maintain throttle. Tegak, relax. Betul. Kau nak pergi mana ni setan? La ilaha illallah. Kau nak balik. Divider. Mana buat je. Dia dah andal. Aku takut juga dulu apa dia ni. Kau sambung. Dia jalan macam budak kecil kau tu berlari. Mana dia pergi, arah dia pergi je. Kelongkang lah dia berhenti. Sekarang ni tak kisah dia melilau ke apa. Yang penting dia dah boleh buat tegak, dia dah faham. Lepas tu yang paling penting sekali adalah tenang. Betul. Balance kiri kanan tu dia boleh kejap ada, kejap hilang. Nak bila kita penat dia selalunya akan hilang. Kau penat je dia akan hilang. Tu aku cakap, bila penat relax, berhenti, tenang. Sebab ni dah nak malam dah ni. Kita main daripada petang tadi tangan dah lengur lah ni. Betul lah lengur. Nampak? Koyak dah. Koyak. Oh, teruk no ni kalau bang. Ini belum tengok dia punya spender lagi ni. Aduh, boleh. Kau tengok aku tanya lagi sekali. Terjadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lagi seminggu aku rasa kau ni dah kau boleh pusing pagi ni keliling dah. Ada sampai mati pun pacak beruang aja kalau. Sikit lagi kita boleh angkat kaki dah. So macam Adau ni pun dia boleh ke step 3. Tetapi kita tak galak lagi. Macam korang pun kau tengok. Kalau korang pun dah macam dia nak bertenang, tapi kita nak lagi mahir dekat dalam step ni 2.7 ni, baru kita akan pergi ke step 3. okey? Korang jangan kalang kabut.
Jangan kejauh. Benda ni dia perlukan masa untuk kau training, untuk badan kau adapt. Lepas tu untuk reflect kau tu cepat. Bila reflect kau ni cepat, bila kau dah faham konsep wheelie, kalau nak terbalik macam mana, apa perlu kena buat apa semua, barulah risiko kau jadi minimum. Kau jangan main kau main kau je semua benda kau buat. Kau main skip je. Berapa ramai kat dalam komen, betul lah bang, pasalnya saya skip apa punya step nombor 2 ni lah saya jatuh bersepai total loss motor. Ada terlokop kat dalam komen tu cakap kau, kawan-kawan kau ikutlah abang ni punya step 2. Siap dia pesan pula yang kat lain tu suruh ikut step tu. Betul tak betul tau? Betul. Mari dah aku masa wheelie laju tu kau bayang dah kalau kau jatuh bersepai macam mana tau. Oi. Kau tu buku tip. Kalau bersepai punya aku cakap kau, tapi sejak dah wheelie pakai brake apa semua, Betul. Selamat lah. dah confident Betul. Lagi shock kita main perlahan dan tegak-tegak dah Betul. Tapi itulah tak boleh jalan atas jalan lah. Tapi potong kereta jangan lah. Jangan. Mak rempit. Kita ni main motor sebagai apa? Motor yang berkaliber. Dan kita pun cari duit perniagaan kita dalam motor-motor juga. Okey dah, sekarang dah dekat pukul 8 dah. Kau wheelie sampai pukul 10 dah. Kau baru awal dah sampai pukul 10 dah. Kau tengok main training macam masuk komando askar. Okey, go. Push up. Tercekik kat mana? Dekat jalan. Nampak jadi abang. Aduh, laju now sebab apa? Dia tak cukup tegak. Abang. Okey, tegak sikit lagi. Tegak lagi. Baru boleh lama tegak lagi. Abang. Pergi balik. Sini balik rumah terus. Macam tu dia kena tegak. Lagi tegak boleh lagi lama. Kalau kau tak cukup tegak, nanti kau akan pergi laju, makin laju. Bila sampai satu speed, akan habis power sebabnya dah hujung gear. Kau tak boleh nak sambung gear sebab kaki kat bawah kan. So nak mengelakkan kita sampai ke hujung speed tu, kita main tegak, off throttle. Jadi kan throttle balik, bagi tegak, off throttle lagi. Macam tu aja dia. Okey? Ingat, kita bukan nak cari paling lama, kita bukan nak cari siapa paling rendah, siapa paling tegak. Kita nak carikan kefahaman kita dekat macam mana kita nak wheelie ni. Oh, cik. Wah. Dia try. Dia belum melangkap lagi lah. Dia kalau melangkap baru dia tahu langit tinggi gendang. Tak tahu. Mari. Memang hati aku nak langkau ni gang. Tenang. Relax. Kaki jangan ketetel lah anak. Tenang. Tunggu. Mati aku ni gang. Turun. Main dah dah. Azan maghrib dah berkumandang dah. Kita punya kunci kita dah. Kita bongkar. Macam mana tau? Nasihat sikit pasal agama tau. Kita ni bukan apa, besok kalau mati, Tuhan kata aku dah bagi kau akal bercakap, aku dah bagi kau platform walaupun tak besar kau kecil, tapi apa kau bantu untuk agama? Kau nak jawab? Aku selalu cakap dah, kau pula cakap cepat. Kita jahat kita pun solat tu janganlah tinggal. Jahat macam mana pun jangan skip. Itu kewajipan. Kalau tak nanti kau kena kira kat ujung nanti. Azab. Kau kena timbang. Berat sebelah tu berat. Dia terbanam aku cakap berapa ratus tahun kau duduk kat dalam awang. Dalam arang tu aku cakap kau. Oi, mengerikan. Kita nakal-nakal kita pun beringat. Kena pegang benda tu. Okey. Tiang agama kena jaga dah. Agama kena jaga. Kau tak untung nanti. Tukang maksiat ke, kau tukang judi ke, kau lumba haram ke apa benda ke. Macam mana pun usaha tak banyak sikit kita jaga tiang-tiang dia tu. Kalau jaga tiang, pahat, paku semua dia dah auto datang sendiri nanti tau. Urusan kita dengan dia, kita kena buat wajib. Okey. Dah je kita semayang panjang ni cerita ni kan. Sampai besok sampai subuh kita sambung ni kan. Jom kita gerak. Peace.